Okey, jadual berbuka untuk sesi tahun 1446 Hijrah. Waktu berbuka dan waktu imsak. Ramadan 1446 Hijrah. Seperti biasa, aku akan bertarawih di Masjid Nurul Jannah berdekatan dengan rumah. Sebab apa? Boleh jadi tak azan langsung sebab speaker rosak kan? Terasa sunyi tanpa teratah anak-anak, terutamanya tiba waktu berbuka. Seminggu Ramadan berlalu. Dapat juga mengikuti iftar di luar dengan kawan-kawan. Seperti kebiasaannya, kami jarang dan tidak langsung ke bazar Ramadan saban tahun. Hanya membeli juadah berbuka di tepi-tepi jalan sekitar kediaman. Lemak dan daging bakar untuk nasi kambing. Kawan rumah mah. Dekat dia. Ya. Amarindo tak nampak. Amarindo. Oi, complete set. Wow. Wow. Baru saya nak rekod. Nak rekod sekarang, saya nak timun. Kita bagi lagu sedih kan? Setiap habis. Selamat bersara. Selamat bersara. Selamat bersara. Lagu sedih untuk dia.
Tengoklah situ. Video. Alhamdulillah, di pertengahan Ramadan, anak sulung dapat pulang. Di kesempatan itu, dapatlah kami berbuka dan sahur bersama. Kau pergi ambil je lah, Pan. Dah alang-alang anak dah ada ni, kami shopping sekejap, persediaan raya yang bakal menjadi. Okay, Assalamualaikum. Ini 14 Ramadan. Kebetulan abang ni balik pada asrama. Kita shopping-shopping lah sikit kan. Bila abang dah balik. Kita dah shopping baju raya ni. Tengok dekat mana yang ada yang sesuai. Settle shopping baju raya ni lah. Settle lah. Tak ada apa sangat. Federal Highway jam. Semuanya orang nak mungkin keluar cari ni kot. Cari persediaan raya juga kot. Menghala Kelang okey. Menghala Kuala Lumpur jam parah.
Okay, dah siap shopping, baju raya semua. Kita nak ke bazar pula. Sekarang dah pukul 5 kot, 5 petang. Kita nak ke bazar section 17. Lama tak ke bazar Salam. Bazar section 17 ni bazar kecil je lah. Sekarang pun peniaga pun tak ramai. Dulu ramai juga. Tapi ada makanan yang boleh kita beli kat situ kan. So daripada membazir masa, kita pergi lah makan, beli terus kan bazar yang kita nak beli ni kan. Alright, maksudnya kita ikut section 2 lah, senang kan. Section 2. Lepas tu kita cross roundabout section 16. So terus ke section 17. Ini ala-ala dah shopping di Salam. Kita ke bazar Salam. Puasa dah 14 hari, kita belum ke bazar ni. Bazar tak ramai orang pun. Nanti kita tengok bazar section 17. Ada kenduri punya style kan? Saban tahun, Abang Yan dan family akan menjemput kami dan sahabat-sahabat untuk potluck berbuka. Kenapa masak? Orang cakap saya masak. Saya di shopping kan? Okey, kita hari ni dah puasa ke 15 Ramadan. So hari ni menu antara menu yang the best lah takat ni. Yang ni ayam masak merah ala kenduri. Ini sambal tahu sama Jawa. Letak apa? Letak kerang. Ini sama tomat. Ini mi goreng lah, mi goreng yang tadi Abang Lan bagi. Alhamdulillah menu untuk petang, untuk berbuka petang.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika tawtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana sebab sekejap sangat berada di sini. Orang yang berpengalaman ni, orang yang expert pasal ETSL, apa ni, pasal EQC semua. Saya baru selamat datang kepada proses kita, Cik Asmazi, Casey, Cik Arun, Cik Aris dan tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada petang ini untuk memeriahkan majlis kita tanpa jamuan tau. Jamuan kita ni buat pelik. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang membantu dan memberi kerjasama serta idea-idea dekat unit TPC lah, especially unit sepedut gelak dan ketawa tuan-tuan dan perempuan adalah satu momen yang terindah dan akan menjadi kenangan sampai bila tau. Saya harap tuan-tuan dan perempuan kat unit ni selalu dan ceria supaya jadi inspirasi kepada rakan-rakan yang lain sekali saya mohon maaf sekiranya terdapat salah laku apa semua yang tak disedari gurau apa semua, saya tak sengaja, saya minta maaf lah. Banyak Kak Lin dan sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan silap apa semua. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Kita ada masa berapa minit lagi? sengaja lagi. Setengah jam ya? Nak bercakap siapa setengah jam? Sampai ke Okey, gini. Saya tak berniat nak cakap panjang. Cumanya saya nak minta kawan-kawan yang ada kat sini bagi ucapan untuk dua orang ni. Maksud saya. Maksud dia contoh daripada Mi. Okey, apa Mi nak cakap dekat kawan-kawan ni? Saya nak offer kawan-kawan cakap dulu. Saya pun kena tukar juga. Tak apalah saya banyak juga. Kena depan lah. Depan. Depan tak payah. Tak payahlah. Boleh. Ya, dah depan. Cakap ayah apa? Okey, selamat maju jaya tu je lah. Toing. Jaya. Maaf saya batin. Okey. Selamat Maju Jaya dan selamat Hari Raya. Okey. Dan selamat berjaya lah dalam tugasan yang baru. Itu je. Cikgu Pan dan Cik Sabah. Untuk Cikgu Pan, usia masih muda lagi, terima ilmu banyak lagi, tempat baru-baru lagi. Terima kasih. Untuk Cik Sabah, kalau boleh pesan kat diorang cara-cara kita menyemak kerja di sini. Itu je lah. Pan dan Sabah sama maju jaya dan semoga terus comel di tempat tugas yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Firstly saya mengucapkan tahniah kepada Cik Sabah dan sebabnya potensi dia untuk naik lagi baik. Untuk Kufan saya ucapkan tahniah, dia masih baru lagi dan inilah peluang dia. Peluang dia untuk menimba pengalaman di seksyen-seksyen lain. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal 4 tahun. Apa petanding? Untuk Kak Irfan dan Sabah. Jangan nangis kat sini.
Semoga bahagia di tempat baru. Kawan ni. Assalamualaikum. Untuk Kupan dan Sabah, selamat belajar tempat baru. Kawan ni dah 27 tahun pun tak pernah pergi EPU. Oh, belum lagi ya? EQC, CPDG, CRM. Oh, dua ni ya? Sabah tak apa, dia dah pandai. Dia pergi tempat baru. Itu Sabah mohon. Kupan tak mohon ya. Itu jelas semoga maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya nak ucapkan tahniah pada Cik Sabah yang dapat kembali ke Malaysia Media Luar dengan qualified. Lepas tu Puan Ira Aslilah dia pun bertukar ini kan. Macam Cik Sabaruddin, kami sama-sama ada tingkat 15 dulu dan sama-sama mohon untuk kerja luar, sama-sama susah payah kat sana dan sama-sama naik ke pejabat dan hampir-hampir sama-sama pergi juga. Jadi saya rasa banyak pengalaman saya dengan dia lah. So saya ucap tahniah lah sebab dia masih orang kata menyambut cabaran lah sebagai pengumpul. Lagipun dia dari segi usia tu okey lagi lah, boleh lagi. Saya dah tak nak lagi lah pergi ke sana kan. Kalau dah memang betul memang tak ni lah. Dari segi performance pun rasanya kalau nak ikutkan saya nak kerja tu bukan yang kata jenis ni lah kan. Saya bukan boleh dari segi kuantiti tu saya tak nak kerja tu susah lah kata kan. Nak pergi dengan orang muda ni kan. Jadi orang kata rasa itu saja kot. Selamat maju jaya lah kepada semua yang terlibat. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah, insya Allah. Untuk Cik Kupang, rasa satu jangan fikir satu bebanan kena tukar situ sini, satu rahmat. Sebab macam saya, pengalaman saya daripada sini, saya duduk situ je, asal masuk duduk situ, lepas tu pindah situ, lepas sini. Itu je pengalamannya. Minta 2-3 kali masa muda dulu, minta kerja luar semua sekali kan, tak dapat. Lepas tu tak minta, dapat dah umur 40 lebih dah nak pergi kerja luar. Dulu kita dapat kat Pantai Utara tu, Timur pula tu. Dah naik bukit lah kan. Semua sekali kan. Mana lah dah. Jadinya apabila kita tukar, kita akan dapat satu pembelajaran benda baru. Seperti kita tak tahu, walaupun dalam modul CPM kita dah ada macam EJSN, tapi kita tak tahu nak operate macam mana. Bila kita tukar, kita dah tahu sikit kata benda yang boleh kita operate dalam sistem ni. Macam untuk Cik Sabah, dia dah pergi pun dah tempat yang lama balik, cuma orang kata Sabah Maju Jaya, tempat yang baru semua sekali. Itu saja sebab serah balik Cik. Terima kasih. Kupan okey, dengan Cik Sabah, saya mewakili seksyen Peduk ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala sumbangan dan kerjasama yang diberikan oleh tuan-tuan sepanjang beberapa tahun di sini. Ya betul kita dapat gaji tiap bulan, tapi yang lain itu hanya Allah yang dapat memberi balasan lah. Okey. Selain itu saya berharap kedua-dua sahabat kita ini akan lebih berjaya di tempat baru lah. Walaupun Sabah kita pergi ke site balik, mungkin ada 1001 kebaikan lah dia kat sana kan. Sebab dia pun yang minta, dia adalah apa yang dia buat adalah terbaik untuk dia. Okay, macam Kupan ni ialah jadi lumrah. Ada lagi kesaran, mungkin keluar pada tanggung terus pun ada ke, kita tak tahulah. Okay, so benda-benda macam ni
kita nak kata nak mohon tak mohon tu mengikut keadaan semasa. Okey. Untuk makluman sebelum kita tutup, untuk makluman untuk sementara saya ada sementara ni saya ada buat artikel paper lah pergi site tu. So mungkin tuan-tuan tengok saya tak ada kat office tu, maknanya saya pergi site lah. Okey. So untuk apa-apa urusan minta sign ke apa semua WhatsApp je nah. Saya masuk office lah. Okey, untuk apa-apa permohonan tu boleh mohon macam biasa. Kalau kata nak sign apa semua tu WhatsApp je, insya-Allah saya ambil peluang masuk office lah. Okey, itu saja. Saya juga mohon maaf lah kepada dua sahabat kita kalau ada silap salah, yang mana yang berbukti pada saya lah. Yang baik itu hanya pada Allah. Kita manusia memang ada baik buruk, itu dari lain lah. Okey. Dan akhir sekali selamat berbuka puasa. Terima kasih. Program More bersama grup berjasa, alhamdulillah ada yang sudi hadir walaupun jauh sedikit. Seperti biasa, bual kosong, gelak tawa dan buang masa bersama. Mana Mat? Mat kata dekat Meru lah. Aduh, tak nampak rupa je. Ambil nama? Selangor? Itu nampak kat luar. Apa sih? Luar kawasan je. Balik masak. Okay. Boleh ke? Sini aku tak balik lagi. Aku pun tak apa-apa lagi. Minum dulu. Nasi mana? Aku buka masjid. Masjid nak? Dia pakai dulu, dia buku-buku lah. Oh dia diam? Dia tak dengar dia panggil dia? Tak nampak masjid. Boleh? Dia mana? Dia nak makan 7 lekor. 10 malam terakhir Ramadan. Tanpa kita sedar, dah di penghujung Ramadan tahun ini. Kami daripada kumpulan grup berjasa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua ahli, keluarga dan seluruh rakyat Malaysia serta seluruh umat Islam all over the world. Dengan Amir sama 5, tapi 5 gram 15 gitu. Amir yang turun 3 kilo ramai. Kau gila nak lawan 10 kilo. Okey. Jual ambil gambar lah, aku sopan sikit, ala artis. Ambil gambar tak lah, ada sopan sikit. Di mana gambar? Lagi. Kita buat pesanan sekarang. Dia pakai produk apa? Pesanan tengok. Pesanan penaja cepat. Dia mau pakai foundation. Mau belajar pakai foundation. Sehingga berjumpa lagi the next video. Mungkin video raya nanti, insya-Allah. Assalamualaikum.